Bahagian Perkamusan beroperasi di bawah Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka, dan bahagian Perkamusan bertanggungjawab menyusun pelbagai jenis kamus termasuk kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa dan kamus khusus. Daripada kad bahan kepada korpus digital, bahagian Perkamusan turut mengalami perubahan cara kerja seiring dengan perkembangan teknologi moden. Ayo, mari kita berkenalan dengan bahagian Perkamusan. Unit Eka Bahasa ialah unit yang bertanggungjawab untuk menghasilkan kamus bahasa Melayu yang berautoriti di Malaysia. Di sini, kami menangani setiap perkataan dengan teliti, daripada pemberian makna yang tepat, penyediaan contoh penggunaan sehinggalah penetapan label kata bahasa. Bildung Roman ini ialah perkataan bahasa Jerman. Mari kita rujuk pasukan kamus Melayu Jerman. Guten Tag. Bonjour. Ahlan. Selamat datang ke unit Dwi Bahasa. Unit ini bertanggungjawab menghasilkan pelbagai jenis kamus dwi bahasa demi memenuhi keperluan pengguna. Kami membina jambatan bahasa melalui kamus dwi bahasa berkualiti yang menghubungkan makna, merentas budaya dan sempadan, meluaskan jangkauan bahasa Melayu ke persada antarabangsa. Well, let's go and meet the other team. Seiring dengan kepesatan dunia digital, unit pangkalan data memelihara khazanah bahasa melalui platform yang selamat, terancang dan menepati keperluan generasi kini serta masa hadapan. Unit jaringan kerjasama memperkukuh hubungan strategik dengan institusi dan agensi di peringkat kebangsaan serta antarabangsa bagi memperluas usaha pemasyarakatan kamus. Peranan bahagian Perkamusan dalam membina kosakata bahasa Melayu selari dengan Pelan Strategik Dewan Bahasa dan Pustaka 2026-2030, iaitu memperkasakan ekosistem bahasa Melayu sebagai bahasa negara melalui pengayaan korpus bahasa. Selaras dengan seruan Perdana Menteri Malaysia agar bahasa Melayu terus kekal sebagai bahasa pengantar dan medium ilmu dalam era kecerdasan buatan, bahagian Perkamusan terus mempertingkat akses korpus bahasa Melayu melalui teknologi digital dan kerjasama pelbagai agensi. Dewan Bahasa, kau pokok kebangsaan, restu dari jiwa pahlawan. Dalam